Contoh tuan-tuan sekalian, saya baca satu hadis yang saya juga takjub. Apa Nabi kata apa? Jika satu orang lelaki berkhalwat ni maknanya bersunyi-sunyian dengan suatu orang perempuan, maka yang ketiga adalah syaitan. Kan? Nabi guna istilah bersunyi-sunyian, berkhalwat, bukan berdua-duaan. Rupanya dulu berkhalwat memang berdua-duaan. Kan? Maknanya bertemu fizikal lah. Sekarang orang berkhalwat tak bertemu fizikal. Dengan telefon dia boleh berkhalwat. Dengan video call dia boleh berkhalwat. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, banyak orang berkhalwat tanpa bertemu pada permulaan. Dengan Facebook, dengan telefon, dengan video call, dengan apa. Maka bertemu tu terus jadi benda tak baik terus. Macam baca hadis-hadis Nabi ni, kagum lah ya. Banyak panduan-panduan akhir zaman ni punya, praktikalnya Masya Allah Islam tu. Praktikal ni Islam tu. Dan memang apa Nabi ajar tu betul sampai bila-bila relevan benda tu.